Dajjal. Tuan-tuan, Dajjal belum sampai lagi. Berapa ramai yang tak boleh bangkit sembahyang subuh. Bayangkan Dajjal datang nanti. Agak-agak macam mana? Dajjal belum sampai. Nak kalahkan kain selimut pun tak boleh. Berat sungguh kain selimut. Tapi tak boleh bangun untuk solat subuh. Sedangkan masjid dekat, jalan raya ada, lampu jalan ada, masjid pula free, tak ada siapa yang nak pijak kepala kalau main sembahyang subuh, tak ada. Tapi tak boleh nak buang selimut, belum Dajjal sampai. Bayangkan Dajjal datang nanti, dia belah badan kita, dia cantumkan badan kita boleh berjalan hidup, dia boleh buat. Dajjal boleh buat tuan-tuan, yang ni jadi padang jarak, yang ni jadi padang terkukur, yang tempat ni pula hidup aman damai. Dia boleh buat. Inilah yang kita kena ingat, bahawa benda ini akan berlaku kalau kita umur panjang, kita akan sampai.